Salam sahur semua. Hari ni saya buat nasi goreng kampung special letak bunga kantan. Wangi sangat bau nasi goreng kalau pupuk bunga kantan. Siapa sini geng makan nasi goreng nak dipupuk dengan acar timun? Boleh jadi geng. Simple je bahan. Saya tak pakai bawang merah, saya pakai bawang putih dengan cili hijau. Lepas tu tumis semua, letak sos tiram, letak udang, sotong, nasi sejuk. Orang kata kalau buat nasi goreng lebih sedap pakai nasi sejuk. Dia lebih cantik berdaya nasi goreng tu. Ada tulang, kita buat satu dia. Kangkung saya cincang potong. Halus-halus macam tu. Siapa yang tak makan sayur pemilih tu dia tak boleh pilih. Dia kena makan juga. Dah cincang lalu macam tu kan. Lepas tu dah siap kacau. Bahan simple je. Yang buat dia special tu bunga kantan tu dia buat dia jadi lebih wangi, lebih sedap lagi.